Di apa nama Tuan Haji Abdul Rahim kata nak bagi sumbangan. Kita perasan tiap-tiap cawangan sekeliling kita ni ada masuk kemasukan ahli baru. Kemasukan ahli baru ni, aku dah semak nama-nama ahli tu bukan 100% daripada veteran. Bukan anggota semboyan, aku dah cakap semboyan. Bukan anggota angkatan tentera, tapi dibawa masuk isteri. Contoh kita ada seorang ahli sini, dia boleh invite isteri masuk sebagai ahli kita. Jadi di situ kita build up kita punya keahlian. Keahlian kita makin susut. Barisan yang ini bila dah collapse, I don't think we can move on. Jadi kita kena cari lapisan generasi yang akan datang, yang muda, yang bertenaga, yang fikiran pantas. Contoh, she can bring in his wife. Contoh. And then keduanya, di tempat tinggal saya, dah ada resident Bayu, ada 4 blok. Tak kurang dari 1,000 penduduk. Boleh tak kita gantung banner sempurna Hari Pahlawan, kita invite sesiapa veteran yang bersara jadi ahli kita. Kita gantung banner tu. Bila dia nampak, dia nampak, dia call. Jadi orang yang berinteraksi dengan orang tu, Setiausaha ataupun PR. So kita letak 2 nama kat situ dalam banner. Tetapi banner tu kita minta izin dengan MPS. Dan kita mungkin kena bayar tempoh berapa lama kita nak gantung. Itu saya tahu, kan? Itu salah satu alternatif caranya untuk invite. Sebab I nampak residen tu dah siap, kunci pun dah serah. Cuma tunggu penghuni je masuk. Jadi kalau kita bertindak awal sebelum cawangan gombak rampas, kita akan tutup dia dulu. Okey, satu. Keduanya, memandang kita ni semua ada grup social media. Kita semua ada grup masing-masing. Kita cuma promotekan, invite siapa askar yang baru nak bersara, baru dah bersara belum lagi ada cawangan, invite them to come to us. Because why? What I feel now, cawangan tidak mengikut location. Tak kira kamu tinggal di mana, as long as saya berminat dengan cawangan kamu, I mohon, I join you cawangan. I nampak, I tanya dengan kawan-kawan saya yang ex-semboyan, kamu tinggal di sini, kenapa you cawangan sini? Ikut kawan. Boleh, pula cross border. Dia kata boleh. Memang tak ada, tak ada limit. Dulu kata ikut kawasan. Kalau you kawasan A, you have to go to A punya cawangan. Tapi I nampak B and C pun dah masuk A. Because of influence, pengaruh dari ahli. Pujuk dia, tarik dia, masuk dalam dia. So, keahlian kita bila increase, kita dah kuat. Tapi kita sekarang, statik. Malahan tiap-tiap tahun turun. Tiap-tiap tahun kita turun sebab ada kematian. Jadi kita kena think of macam mana kita nak tingkatkan keahlian. Sangat penting. Sangat penting. Kita ni memang ganjil lah. Tempat kita ni segambut. Duduk di Bombak. Itu yang sikit masalah kan. Kita salah yang lama, kita menyalahkan kita juga. Sebenarnya yang duduk dekat Belemi dulu Haji Rahman. Haji Rahman jadi ini pegawai media. So dia nak tubuh itu masa tu tahun 1999 penubuhan cawangan masa tu. Super sekarang lah, tapi dia 9 je, sekarang dia 10, kita jaya tak ada. Jadi ini Singapura ni tak ada orang. Tak ada orang. Kalau ada pun ramai dia Cina, kita Cina ramai. Jadi dia tak berapa minat dengan persatuan pasal dia dengan jaga dia dengan itu dia. Hanya Cien dia ada. Cien dia ada minat persatuan. Jadi macam mana nak meramaikan Singapura ni? Dia ambil semua sekali yang ada dekat si Gombak ni apa mana rapat dengan dia ramai, dia masuk dalam Singapura. Sedangkan dia ramai duduk di sini. Okey. Jadi sekarang ni kita dapatlah kata 400 masa itu, 400 besar lah. Tapi dia metro.
meninggal orang baru tak ada. Sebab apa tak ada? Seperti saya cakap di dalam mesyuarat agung bahagian Tak ada kawasan perumahan baru. tidak ada orang baru ataupun anggota baru pencen duduk di Segambut pasal Jangan kata nanti. kita nak cari ahli tu di dalam kawasan kita. Kita boleh invite luar dari kawasan kita. Tidak ada orang baru. Jadi kita dah bercakap dengan ini pegawai kerja di bahagian kata apabila datang orang baru bahagian cubalah tolak masuk ke dalam Segambut. Itu dia. Ada buat tidak? Ada buat tidak? Tak buat lagi. Dah. Benda tu kita dah cakap. Tapi dapat Tapi orang sampai sana, bila sebut Segambut, dia pergi Putrajaya. Putrajaya, orang Putrajaya bukan Putrajaya. Orang Serdang, orang Banting, itu masalah dia. Saya nak kemukakan dalam surat agung yang ke apa? Sebelum yang ni lah, sebelum yang ni. Bukan. 2 tahun, 3 tahun dulu kan. Saya kata Segambut ni sekarang ni menunggu dalam nazak lah dekat. Habis dia ni, habis ni besok siapa? Bukan tunggu yang ni tak ada yang tu terus kita akan dibubarkan. Ya. Kita akan dibubarkan. Honestly kita kalau cek dalam ahli tu wujud je tidak orang yang dalam senarai. Itu yang satu masalah juga. Tapi mengikut timur rumah dah boleh satu cawangan. Dia yang 300 tu bahagian 300 macam apa nama bahagian negeri wilayah ketentuan dia tak kurang 300. Dia kita 50 je. Kita kemudian ada 7,000 lebih, 8,000 lebih. Kemudian saya dah lupa bawa Kapten apa tu tadi? Fadilah. Fariza. Si apa Nazri. Tapi dia muda. Dia nak duduk kita dia tak apa pun. Ada grup ni dia nak duduk ni tapi kita minat. Kita ni najak. Dia tahu. Tapi kita kena fikir alternatif dia. Macam mana nak tarik ahli baru. Tapi macam Min cakap tu okey lah buat signboard tu. Yes, ma'am. Kita dah beritahu dengan bahagian nak pergi. Tapi bahagian dah pindah. Dia alternatif dia There is two ways. Melalui induk, kalau bahagian tak boleh nak bantu, memandangkan ada je dalam sebulan ada je ahli baru masuk dan dia tak nak masukkan cawangan kita sebagai. But we our part, we do iklan. Kita cuba sebarkan, kenalkan kepada kenalan kita supaya kita tarik, keep on pulling in ahli. Tapi the best spot is at Perhebat. Sebab saya pernah lalui masa saya dekat Perhebat. Tak ada pun veteran ada satu counter kat sana masa saya tahun 2000. Tak ada. I don't know what is veteran, I don't know what is going on with veteran. I don't know. When I come out, nasib baik ada jiran depan tu join veteran. Ada apa benda ni? Tak tahu pun. I don't know. Because kita dalam perkhidmatan we cut off from outside world. We don't know what is going on. So bila kita bersara, the first station kita akan berhenti di Perhebat. Di situlah kenalan kita di dunia luar. Sepatutnya dulu saya dah cadangkan Perhebat tu adakan kita kontak orang punya Perhebat punya pengurusan. Tiap kursus yang berhenti pada hari itu dia akan tutup kursus. Kita letak satu wakil dekat sana, dia akan borak ahli. Kenakan cawangan kita. Mana tahu kalau orang yang outstation keluar dari Kuala Lumpur Selangor mungkin dia tak minat. Tapi banyakkan yang cari rezeki di Kuala Lumpur. Walaupun saya dari Perak, saya dari Kelantan, tapi saya cari rezeki dekat Selangor, Kuala Lumpur. Why not I become ahli? At least you can take care of me. Betul tak? Ya betul. Betul tak? Banyak tak minat masuk veteran sebab pencen dia banyak. Pencen dapat 4,000 lebih pencen saja doang. Saja pun dekat 3,000 lebih tidak. Macam kita dulu ni pencen pun 1,800 itu dah join bila kan dapat je dapat ini. Dia tak minat kan sebab pencen dia dah lebih pada gaji ni. Tak minat. Tapi mana-mana pun dekat pejabat tu yang menjaga keahlian ni ialah SU
So, saya dah brief dia yang mana yang dekat mana-mana yang nak masuk tuan semua tu mana dia akan masuk gambar dah banyak dah gambar. Yang mana yang duduk selayar mana-mana dia masuk pada gambar. Dah tahu kita dia kata dia akan masuk. So je buat kerja ni. Saya dah brief dia. So kalau ada orang dia masuk macam kampung alasan dia gambar aktif. Yang lain tu tak aktif. Orang banyak tu. So memang ada pegang peranan ni. Kita dah brief dia. Tapi signboard tu macam Jasmine cadang tu signboard tu bagus juga. Bagus lah. Kita ada Sebab Kena I tak ada sumpah MPS. dari masyarakat tak boleh nak mimikkan. So I keep KIV until the next masyarakat. Boleh? Boleh. boleh lah. Because I nampak resident tu dah mula orang nak pindah. Yalah. So bila ada penghuni, bila dia lalu lalang, ada persatuan veteran lah. Ataupun ada satu cara lain kita deliver Flyer. dalam letterbox ataupun masuk dalam rumah dia. Kertas lah, duit. Tapi memang kena putus set lah. Kena modal sikit lah. Kertas tu ada dari duit. Sebab printing tu incur money. Sebab Tak. kita nak printkan sesuatu yang menarikkan orang, mesti ada warna. Mana? Dia mesti ada design tentera, veteran, logo tentera tu mesti ada. And then apa benefit dia sebagai ahli veteran? Kalau saya sakit ada benefit. Kalau saya pergi hospital ada benefit. Macam tu kita kena rekakan ayat-ayat susunan ayat tu. What is the benefit if I become ahli veteran? Boleh kita buat flyers, kita keluarkan sejumlah duit maybe 500. Kita masuk dalam letterbox. And then